Tiba-tiba rasa macam kan tak start nafas. Woi! Belah, belah! Aku tengok tadi kursi tu. Baiklah, sekarang telah pun menunjukkan jam lebih kurang 1 pagi dan saya akan cuba untuk menyiasat di sekitar kawasan ini berbekalkan dengan sebuah kamera infrared untuk merakam sebarang visual ataupun audio yang mungkin dapat kita rakam seperti episod-episod sebelum ini, dan membekalkan walkie-talkie dan juga lampu yang mungkin kita perlukan jika berlaku kecemasan. Dan kita akan lihat dan menyiasat adakah wujud entiti di sekitar kawasan sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berada di salah sebuah kawasan sekolah ni, dan ternyata keadaan sekarang memang gelap gelita sekarang ni. Ni apa tu? Macam tak semena-mena terdengar ada bunyi seperti hentaman kat belakang sana. Bunyi apa tu? Macam ada bunyi guli. Kau dengar tak? Macam ada bunyi guli di baling. Tak pasti bunyi tu datang daripada mana. Saya dapat dengar seakan-akan bunyi guli yang melantun di atas lantai. Okay, kita akan cuba siasat di kelas ataupun bahagian bangunan di sebelah sana. Satu situasi yang agak mendebarkan bagi saya lah kan. Kita sekarang ni berada di bangunan yang paling atas di antara bilik darjah yang berada di dalam kawasan sekolah ni. Okey, sekarang ni saya akan cuba untuk duduk di salah satu ataupun cuba merasa berada di dalam salah satu kelas yang di tingkat paling atas ini. Tu dia kat situ. Tiba-tiba. Okey. Dekat sini tiba-tiba tadi focusing. Hello. Tadi focusing dekat sini. Sini. Okey. Macam kursi-kursi yang lain. Okey. Allahu Akbar. Aduh, tengok. Tu. Tak tahu, aku perasan macam ada sesuatu dekat belakang ni. Tapi dah dengar bunyi kat situ. Okey. Keluar. Aduh. Cuba kau keluar. Cuba kau bercakap. Kita rakam apa yang kau nak cakap. Kenapa kau datang sini? Kenapa kau duduk dekat sini? Tiba-tiba rasa macam tak start nafas. Tim, kita close. Okay, tunggu sana. Rasa penat lah. Aku rasa macam sesak nafas lah. Lepas aku bagi amaran tadi, aku rasa macam kena cekik lah. Terus tu yang macam tersedak. Dan bila aku sound, aku bagi amaran. Belah. Sialah weh. Ai. Kau. Benda tu macam datang balik. Aku tak tahu benda tu. Kursi tu bergerak lah. Beberapa kejadian yang agak di luar batasan. Apabila bunyi-bunyian yang pelik, apabila bunyi guli pada awalnya, dan kemudian selepas kejadian tu terus adrenalin yang mencurah-curah, dan saya dapat rasa satu suasana yang agak berlainan daripada awalnya. Dan apabila saya cuba membuat siasatan ke atas, masih sama bunyi guli yang
jelas kedengaran Dan apabila terdengar bunyi guli tu dan tak semena-mena, saya dapat rasa seakan-akan leher saya dicekak dan terus nafas saya seakan-akan berhenti, dan sekarang ni macam pedih. Dan ketika itulah siasatan berhenti, tim rescue, tim detik datang, dan satu kejadian yang agak huru-hara, kerusi bergerak, dan itu memang kemuncak lah. Hei! Dan bagi saya ini adalah satu siasatan yang